Mesyuarat Agung PIBG SMK Taman Kenari kali ke-27. Dengan penuh penghormatan, majlis ini dirasmikan oleh Encik Muhammad Hasni bin Hashim yang di-Pertua PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari. Pada satu tengah hari yang tenang, sebuah majlis penuh makna mula berlangsung. Pada jam 12 tengah hari, ibu bapa, waris pelajar dan ahli PIBG mula memenuhi dewan bagi sesi pendaftaran. Selepas selesai pendaftaran, para ibu bapa dan waris pelajar mengambil tempat di dalam dewan. Suasana menjadi lebih meriah apabila alunan kompang mula bergema. Dengan penuh adat dan penghormatan, ketibaan pengetua sekolah bersama yang di-Pertua PIBG, Encik Muhammad Hasni bin Hashim, diiringi masuk ke dalam dewan. Langkah demi langkah disambut dengan irama kompang yang membangkitkan suasana, menandakan bermulanya majlis yang penuh bermakna. Majlis dimulakan dengan bacaan doa pembukaan yang dipimpin oleh Ustaz Ahnaf, memohon keberkatan untuk kelancaran majlis ini. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan semua yang hadir. Majlis diteruskan dengan ucapan daripada Tuan Pengetua yang menyampaikan amanat dan harapan kepada seluruh warga sekolah. Ucapan perasmian disampaikan oleh Yang di-Pertua PIBG, Encik Muhammad Hasni bin Hashim, seterusnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Kenari. Persembahan video montage ini akan membawa kita menyusuri kembali detik-detik indah, mengimbau kenangan berharga serta kejayaan gemilang warga sekolah yang tercipta sepanjang perjalanan penuh makna.
Sambutan bertuah mencetuskan debaran dan kegembiraan, menceriakan suasana bagaikan babak filem. Pemberian sijil penghargaan kepada AJK PIBG tahun lalu sebagai tanda penghormatan atas jasa dan komitmen mereka. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak video menarik.